Macam nak tahu kita ada mental yang padu? Simple. Start dengan fizikal. Kalau tanya saya, indikator paling mudah adalah fizikal. Sebab benda-benda lain ni, kita boleh main tipu. Contoh, untuk nampak berjaya, kita guna kereta. Kereta, kita boleh banyak tipu-tipu. Boleh pakai kereta orang, boleh sewa, nobody knows. Dan boleh pakai pinjaman bank. Rumah pun sama. Pakaian sama. Tapi fizikal, kau tak ada jalan pintas. Fizikal kau adalah terjemahan. Di manakah kau dedikasikan hidup kau? Faham? So start dengan tu. Kalau kau boleh lawan diri kau untuk jaga kau punya fizikal, kat situ dah tunjuk mental kau strong. Nak ubah tapi rumah nak bayar kereta, nak bayar anak sekolah adoi, LAN Panasonic. Itu blueprint miskin tu. Mengeluh. Abang jangan kerja hati. Saya macam abang, saya datang dari keluarga miskin. Beza saya dengan kebanyakan orang miskin adalah saya tak ada benda yang saya mengeluh dalam hidup ni. Contoh, saya pernah ada dalam situasi abang, bang. Saya bukan kencing. Saya pernah ada dalam situasi tu. Saya ada tanggungan, saya ada hutang, saya ada tanggungjawab. Tapi yang power tentang minda kita, dia membentuk kita punya tindakan. Setiap hari saya fikir, mesti ada cara. Mesti ada cara, mesti aku boleh keluar daripada masalah ni. Mesti ada cara. Sebab bila kita mengeluh, kita cenderung untuk ke belakang balik. Kita tak cari solution. Faham? Sepatutnya kita kena fikir, aku tak peduli aku ada hutang, ada rumah, ada kereta, ada anak-anak. I don't give up. Mulai hari ni, aku akan fikir untuk mencipta 900 sumber income lain. Aku tak peduli. Start hari ni, aku akan fikir. Aku akan cari jalan, aku akan cari ilmu, aku akan buat apa sahaja cara. Lain tak? Lain. Totally different dengan mindset yang tadi. So, kau kena tahu, seluruh kita punya tubuh badan ni, yang bentuk dia adalah apa yang kita percaya. Start dengan apa kita sebut. Kalau kita sebut susah, tak boleh, mustahil, kau rasa tiba-tiba kau akan boleh achieve tak benda tu? Tak boleh, guys. Kadang orang cakap, bang, kau ni macam orang gila lah. Memang. Orang berjaya, orang biasa tengok dia macam gila. Sebab dia buat benda-benda orang biasa tak nak buat. So, orang berjaya pula tengok orang biasa pun gila. Macam mana kau dah tahu benda tu tak ada apa, kau masih boleh stay situ? So, diorang seri satu sama, guys. Setiap orang melihat konteks yang berbeza. Orang bawah gelakkan orang di atas, orang atas gelakkan orang di bawah. Seri satu sama. Faham? Tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Yang penting, ketika hidup ni nyak kita, tak ada siapa tengok, tak ada siapa nampak, kita yang tahu kita deal dengan hidup ni macam mana. You understand?